Satu je. Maksimum 7. Orang pun tak boleh. Boleh tak? Itu nak kata kuasa mereka. Maksudnya supaya budak ada yang subjek yang ambil 6 saja. Jadi kesian. Okey. Kalau yang mana tak cukup di 10 pertama lagi tak cukup dia punya dulu. Tapi rasa semua dah dapat 5 kan? Okey. So sekarang ni Bapa perasan sopir yang kita pilih tadi berada di kotak nombor 2, batu nombor 2. Permohonan telah disemak. Kan? So permohonan telah disemak ni, so kat sini kita boleh klik. Okey, senarai yang telah disemak itu tadi akan berada di bawah lah mengikut tahun tindakan kita. Ikut tindakan 40 sampai 10 kan? Tak mesti ya. Okey, kalau ada masa kejap lagi kan nak balas dulu. Kalau sudah menambah makan betul. Tinggal lagi. Okey, sekarang ni di sini 10 tadi. So saya buat contoh 10 untuk sem 2. Pusing dalam masa. Okey, dan 5 lagi untuk sem 1. Okey. Sekarang ni boleh perasan tak di sini borang status PB3 dash. Dash tu maksudnya kita belum memastikan lagi borang PB3. So dekat sini yang paling penting adalah korang kena memastikan ataupun selanjutnya kena kunci masuk. Okey, korang kena kunci masuk borang PB3. PB3 ni adalah pencapaian akademik. So, korang kena masukkan maklumat pencapaian akademik untuk setiap grade yang dipilih tadi mengikut yang tertinggi. Okey, di sini senarai ni kita akan buat contoh ni. So, saya buat 5-5. So, kalau korang tak kemas ini, korang ignore je. Korang tak boleh nak proceed untuk hantar. So, memang sistem buat condition macam ni supaya korang tak hantar maklumat yang kosong. So, kita wajibkan korang hantar isi PB3 baru boleh masuk dalam mesyuarat dan baru boleh hantar. Okey. So, cara nak isi PB3, so kita nak untuk sem 1. Okey, so klik pada butang kemas kini PB3. Okey, kemas kini PB3. Sistem mengapakan nama murid, IC dan juga tahun tingkatan. So, di bawah ni nama sekolah. Di bawah sini ada 2 maklumat yang korang kena isi. Okay, maklumat paling penting adalah bahagian A dengan akademik. Okay, yang ni yang paling penting sebab bahagian A ni lah yang perlu markah paling tinggi. Kemudian kita ada bahagian B, form curriculum. So, untuk sistem tak wajibkan masuk form curriculum. Tapi kalau tak masuk, so maka kurikulum dia akan jadi kosong. So dia akan berkurang nanti dekat markah keseluruhan. Jadi di sini perempuan dekat sekolah pun dah tahu lah murid mana yang perempuan memang confirm layak, yang memang pencapaian akademik dia excellent. Lepas tu dia kurikulum dia bercemerlang. So yang itulah yang perempuan boleh kunci masuk. Macam tadi saya cakap pada 76 orang murid tadi 10 orang yang perempuan memang betul-betul layak dan itu sahaja perempuan masuk ke dalam ni. Yang tak layak tu perempuan tak payah masuk ke dalam ni. Kita tak jenis seperti dia tak layak juga. Okay. So jadi untuk penilaian akademik ni memang tak ada option perempuan kena masuk satu persatu. Okay, so kat sini kita dah tengok untuk sem 1 sebab dia guna dengan SPM. So mandatory dia adalah subjek Bahasa Melayu. So masukkan subjek Bahasa Melayu, klik dia berapa. Contoh. Lepas ini, okay, yang tahap ni pun tuan-tuan tak boleh nak edit lah sebab kita dah terus auto default sem 1 SPM. So pilih subjek grade berapa. Untuk hari ni tuan-tuan boleh je letak apa grade. Walaupun bebas. Walaupun grade tu dapat C, tuan-tuan boleh pilih.
Ini kasih dia. Yang lagi balance tu Tujuh bagi bajet. Okay, untuk setiap satu bajet tujuh kan. Kita tentang sila tambah. Sila tambah. Sekarang ni kita siap-siap dan letak untuk 6 yang balance tadi. So, Tuan masuk ke 6 subjek tu. Okay, untuk hari ni Tuan free je masuk apa-apa subjek. Sebab mungkin subjek tu tak tally dengan sekolah Tuan-Puan. Tak apa. So, kalau subjek tu salah pun tak apa. Masuk je dulu. Sebab kita nak training saja, nak kelas saja. Masuk ke apa-apa subjek. Macam nak cepat, cara type keyword. Cara instant, tunjuk keyword. Dekat sini, okey, cuma dekat sini, okay, sebab pencapaian akademik ni kan dia makan yang tinggi kan. So, kalau tuan-puan nak bagi dia terus, dia berjaya nanti, make sure tuan-puan bagi nama kali yang tinggi. So, jangan letak C, jangan letak C. Cuba apply. Okay. So, pasal ni kita letak semua A plus A ni. Tapi dia belum tentu lagi dia boleh dapat. Sebab nanti kita total semua makan tu kita nak tengok juga. So, kita buat dulu juga. Okay, so kita selesai untuk ujian akademik. Buatan perabot lah. Okay. So, hari ni masuk jam berapa? Tak sama dengan result sebenar pun tak apa. Semua Token dia bagilah anu. Okay, seterusnya ujian yang kedua. Okay, sorry. Tadi kita cukup 6. Kalau tiba-tiba cikgu rasa macam nak tambah satu subjek lagi, sebenarnya dia dah tambah satu subjek untuk pangkat lebih kan. So sistem tak bagilah. So tak boleh lebih daripada 7. Yang kena 7 juga. Kalau kurang daripada 7, mungkin dia lepas. Tapi still pangkat 7 juga. Sebab tu kita dah check condition 7. Sebab takut nanti kalau tak cukup 7, kurang pangkat dekat ambil. Okay, tapi okay, untuk bahagian B, co-curricular, okay, yang ini sistem memang tak wajib kan. So maksudnya kalau murid tu tak terlibat dalam co-curricular masuk, boleh abaikan dia, tak perlu masuk apa-apa. Makan dia tak adalah nanti. Tapi kalau ada, bapa perlu masukkan penglibatan co-curricular yang paling tertinggi. Satu sahaja. Walaupun di sekolah murid tu aktif dengan 3, contohnya dia terlibat dengan sukan, dia aktif, dengan badan uniform dia aktif, kesalahan pun dia aktif. So cari yang paling tinggi. So kalau 3-3 tu semua tinggi, ambil satu sahaja. Okay, so contoh dekat sini co-curricular, so kita pilihlah yang mana satu, penglibatan mana satu. Kalau dia pilih kegiatan dan penglibatan sukan, boleh pilih peringkat yang tertinggi. Satu saja. So kalau dia bukan sukan, dia terlibat dalam persatuan. So persatuan kita check dia dari segi dia punya jawatan. Kalau dia ketua, dapatlah makan tinggi. Kalau setakat dia ahli biasa saja, dapatlah. Ada dia semua. Satu je. Rasa semua banyak je dia. Satu je. Okay. So, kita dah sisi dua-dua. Okay, tanpa boleh simpan. Ujaya. Okay, so katalah dalam posisi ni, dengan isi tiba-tiba nak pergi rehat ke,
kelas ke ataupun nombor panggil, so dia je. So dalam Kau nanti nak dapat kena tak. pelajaran. So nanti sambung balik, so bila sambung balik, so perempuan akan pergi balik switch box sini. So value kat sini kau akan tekan. Walaupun dah letak nak masukkan PPT tadi, dia ada masih 10 lagi. Dia akan tekan. Cuma dia tidak akan update daripada status kontribusi dia tadi telah di kelas ini. Keluar balik. Okay. Back siapa tu? Yang sebenarnya cikgu dah buat tadi, so status dia telah di kelas ini. Okay, telah di kelas ini. So, sambunglah buat yang lain. Tekan kembali, kembali. Okey, untuk yang tadi saya buat tadi sem 1. Okey, so sekarang kita tengok sem 2. Okey, untuk sem 2. Okey, satu. Tadi SEM 1, sekarang SEM 2. Sekarang sem 2 sama juga. Ini terlalu Tidak ada ni. So sebabkan dia wajib pengajian up, so kita masukkan grade untuk pengajian up. Okey, dan kemudian cikgu masukkan tadi balance 3 mata pelajaran lain. Sebab dia wajib 4 kan, so masukkan balance yang 3. Kenapa? Kita tambah. Begitu. Tambahlah. Ya, saya berapa nasi buat supaya Okay. So, settle kemudian untuk sem 2. So, sama juga lah masukkan untuk pelajaran ni kalau ada. macam mana dengan belajar yang tak ada elektif? Dia keras je 6 subjek. Sama sekolah saya dengan dia. Memang 6 subjek saja dia. SPM ada yang 6 subjek saja. Paling minimal dia 7. Maksudnya tidak layak memohon. Saya biar aku buat aku sendiri. Ada 5 kena KB kan. So kita tak bagi. Syaratnya adalah 5. Aku buat aku. Dia Daripada dulu dia memang tak bagi. otomatik dia pulang. Nah, Mujaya sudah sini pelajar. Kembali. Juga kembali. Itu ada rumah tapi masuk itu dia sudah. Right, so sekarang ni saya dah selesai buat. Iya. Okay, so saya masih Sejarah. 10 lebih. Kita yang So saya akan minta guru saya sampaikan lawan lebih. belajar kita doa saja. Untuk tuan-tuan, tuan-tuan yang buat 6 tadi, saya nak minta tuan-tuan selesaikan 6 tadi. Aku yang Kalau masuk itu tuan-tuan buat 10 lah. Bukan dia sudah hafal doa saja. Saya rasa yang pasti mesti dapat 10 tak pernah sikit. Seperti kita dia tulis doa dia sudah hafal. Aku nak berapa dia itu anu saja. Yang anu kan bukan Osman bahkan bukan yang Ustaz abang dia itu yang mengajar ketakutan kita bukan. Okey, apa yang saya nak kawan buat, berapa bilangan yang perempuan buat ni, kalau 6 ke 5 ke 10 ke, ataupun ada yang buat 1, cuma buat 1 tu saya nak minta tambah lagi lah, at least 2, 3 ke, sebab kita nak tengok contoh murid yang berjaya dengan murid yang tidak berjaya. Kalau tuan-tuan buat 1 je, sudah 1 tu tuan-tuan masuk dia punya apa tadi? Mata pelajaran cantik lah straight A. Tapi dekat kandungan tadi dia kosong kan? So nanti takut dia tak dapat juga. So nanti nak sampai hujung kita nak cetak surat. Tuan-tuan buat 1 sebab tak berjaya dia tak dapat nak cetak surat. So at least kena ada lebih daripada 3. Saya lebih daripada 3. Okey, tapi masuk-masukkan ni, saya nak kawan pastikan buatlah contohnya daripada 10 tadi, 2 tadi tuan-tuan buat makan di rendah. 2 makan di rendah. Yang lain-lain tu semua letak makan tinggi, lepas tu dekat core curriculum tu pasti
nak bagi dia lepas. Sebab saya takut kalau kurikulum tu tak letak, takut kita cek nafkah keluarga nanti tak lepas. Okey, so saya bagi masa dekat perempuan untuk kemas di bawah tiga ni. Saya dulu. Tamunya masih masuk supaya dia orang boleh dapat. Gimana tu? Bagaimana dengan macam budak di kawasan Berdana Aman, bapak dia tak ada IC. Tadi saya tengok, dia bagi saya tengok ada handphone yang lancar. Bapak dia tak ada IC. Dia ada IC. Dia ada IC. Jadi dia ada IC murid warga negara dalam garis padat. Yang penting murid jangan nampak kan dia mesti nak salah satu lagi. Kalau apa dia tidak tentu. Dalam garis padat kita kata murid warga negara yang penjaga warga negara. Janji murid itu warga negara. Ya. Kalau adik-beradik dia ada daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Kalau layak merit akademik, semua boleh dapat. Kita bagi per person bukan per family. Oh, okey. Itu bukan itu masaknya, aku pun dah balik motor bulan sekarang aku nak lost. Jadi mungkin sudah yang keluar nanti sudah katakan dia sudah sampai sudah tambah. Oh, okey. Oh, boleh lah kan? Campurkan. Kalau lagi depan yang kamu kalau yang depan dibandingkan hilang untuk jalan lagi. Kalau sekiranya di sekolah perempuan memang ramai yang layak, contoh lebih daripada satu sekolah. Nanti sekarang nak masuk sekolah-sekolah macam ni kan, perlu bantuan. Perlu kan? Okay.
So, okay, bantuan dari segi sistem Baru nak cepatkan baru lagi laju. memang tak ada. Bantu laju tu kita minta wanita timur bantu laju. Okey, cumanya dekat sini kalau katakanlah di sekolah tu ada ramai murid, perempuan tak boleh nak buat seorang-seorang. Nanti seorang lagi ataupun dua orang lagi guru beasiswa lain untuk tolong kemas ini buat pergi Cikgu pun boleh. masuk. Cikgu Boleh nanti PCP lah kena kantik. PCP kena bagi peranan. Cumanya minta tolong kemas ini dekat PBD dia tadi. Contohnya kalau PBD dia buat list kita nak jalan SEM 6, seorang buat kenyataan 6 SEM 1, seorang lagi buat kenyataan 6 SEM 2. Boleh. Cuma bila nanti masa nak submit dengan masa action di mesyuarat, seorang sahaja yang submit. Okay? Sebab nanti sistem akan ikut siapa cikgu yang dipastikan kita akan ikut. Tapi hantar saja. So tak boleh hantar berebut-rebut, hantar tak boleh. Ataupun tiba-tiba yang ni nak hantar dengan dalam satu, yang ni nak hantar dengan dalam satu. Oh iya ya. Tak tinggalkanlah seorang saja. Ada tapi nak kemas individu dia, kita tak boleh masuk. Sudah ini ada bangun bagus. Terus kok. Oh, maju lah. Ini baru dua, angkat dulu. Mana lagi? Tidak maksud sekali. Bagus. Semua beras. Apa tambah jadi? Okey, kawan kamu cikguan, cikgu kasih belajar. Kita belajar. Kamu ini suruh siswa nanti. Iya, kita betul. Apa? Oh, Asal kopi apa tadi? Ya Allah.